Di Sakaar, Hulk dah jumpa kehidupan yang dia suka. Dia jadi juara, disukai orang ramai dan selesa dengan hidup baru dia. Sebab tu bila Thor muncul, Hulk langsung tak berminat untuk tinggalkan tempat tu. Thor cuba bawa dia balik, tapi Hulk masih memilih Sakaar. Dia dah selesa dengan hidup sebagai juara dan tak nak tinggalkan tempat yang dah dia anggap rumah. Tapi semuanya berubah bila Hulk melihat rakaman Natasha dalam Quinjet. Selepas melihatnya, Bruce Banner kembali muncul. Buat pertama kali selepas 2 tahun, Bruce kembali sedar dan terpaksa berdepan semula dengan kehidupan yang dia tinggalkan. Bila Fenris menyerang rakyat Asgard, Bruce sedar mereka perlukan Hulk. Walaupun takut mungkin tak dapat kembali jadi manusia, dia tetap lompat dan berubah. Kali ini Hulk bukan lawan untuk jadi juara, tapi untuk melindungi orang lain. Selepas tu, Hulk masih ikut naluri dia dan terus lawan Surtur. Tapi kali ini kekuatan dia bukan lagi dia guna untuk jadi juara Sakaar. Dia dah pilih untuk lawan bersama Thor dan bantu rakyat Asgard lari.